Kehadiran seekor harimau kumbang di Kampung Kemin Tanjung di Jelebu Negeri Sembilan mencetuskan rasa bimbang penduduk. Ia selepas haiwan liar itu dirakam berkeliaran di hadapan sebuah rumah penduduk. Menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV baru-baru ini, pemilik rumah Nurul Atikah Muhammad Raus, 30 tahun berkata haiwan tersebut dikesan dalam dua kejadian berasingan masing-masing sekitar pukul 8.15 malam dan 9.50 malam dipercayai cuba mengejar kucing peliharaannya di halaman rumah. Menurutnya, kejadian tersebut disedari selepas 3 ekor kucing peliharaannya tiba-tiba hilang sebaik dia pulang dari Seremban sebelum meminta suaminya Muhammad Faiz Makrodi 31 untuk memeriksa rakaman CCTV. Ujarnya dalam rakaman jelas kelihatan harimau itu berada di sekitar rumah dan cuba mengejar kucingnya. Kali kedua ia dilihat lalu di hadapan rumah, namun nasib baik semua pintu sudah ditutup. Sementara itu, seorang penduduk Kamarudin Awin, 65 tahun berkata kejadian itu merupakan kali pertama dilihat harimau kumbang menghampiri kawasan rumah penduduk. Ujarnya lagi sebelum ini ada penduduk nampak harimau di kawasan kebun dan lereng bukit. Namun kali ini ia masuk ke kawasan rumah penduduk.